Ish, hati-hati. Bab mengkudu pun ada macam-macam cerita noh. Ni antara petua-petua yang bagus noh untuk kita kongsikan. Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak kali dah Syekh duk ajak kita noh. Dia kata nak duk ajak nak cari pucuk mengkudu noh. Atas gunung Inah ni. Oi, cerita lagu mana pucuk mengkudu dia pun. Saya pun tak tahu tapi alhamdulillah kali ni kita ada kesempatan nak ikut noh. Tahu tak puncak gunung Inah ke mana? Ni dataran gunung Inah nampak tak kalian? Ni dataran dia. Dia duk ajak naik atas tu lagi tu. Jom. Syekh duk atas tu. Duk ajak naik atas tu. Oh, cerita dia. Tadi aja. Keluar. Lihat. Tu tinggi ke Syekh nah? Oh. Berapa tangga semua Syekh? 120. Jom kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Makin laju Syekh. Makin laju naik. Periuk kera. Ni bunga periuk kera noh. Nampak tu? Subhanallah. Nampak rare. Ni bunga dia. Nampak? Ni buah dia. Periuk kera. Ni banyak lah ni nampak. Allah, nak lama ni. Tu. Ni periuk kera. Nampak tak? Tu latar belakang pancaran bintang pak. Subhanallah. Nampak lah. Bintang ni satu tempat yang mana boleh dikatakan banyak rahsia-rahsia yang tersembunyi noh. Kita boleh kata dia pangkat adik sikit daripada Gunung Jerai noh. Kalau Gunung Jerai dia banyak hasil bumi yang orang panggil besi tu noh, yang mana jadi langkah suka tu. Yang ni pula hasil bumi dia yang banyak adalah di sini Bijih Timur noh. Memang dulu jadi kota juga lah noh, jadi sebuah kerajaan tapi dia empire dia lebih kepada belah Yala ataupun belah Perak lah noh. Empire dia ni. Tapi memang hasil bumi dia sampai lah. Alhamdulillah daripada korek lagi noh. Bijih Timur ni. Ni Pekalan Hulu. Memang cantik lah view dia nampak dah. Ni Banjaran Bintang lah ni. Allahu. Subhanallah. Memang cantik lah kawasan dia. Nampak Syekh duk ambil buah mengkudu lagi tu. Subhanallah. InsyaAllah kita duk belajar lagi banyak lagi berkenaan Banjaran Bintang ni noh. InsyaAllah. Tapi memang tak ramai orang boleh kongsi cerita tentang Banjaran Bintang ni noh. Untuk makluman juga Banjaran Bintang ni dia lebih tua daripada Banjaran Titiwangsa noh. Bila depa kaji batu-batu mineral dia ni, dia lebih tua lah daripada Banjaran Titiwangsa. Belah bawah tu nampak tak? Belah bawah tu tempat siram tabal Sultan Kedah yang ke-29 nampak tak tu? Tapi tempat ni agak tertutup lah noh. Nampak bawah tu, belah bawah tu lah. Dia sebelah sana tu Perak, sebelah sini Kedah noh. Betul-betul duduk panggang tengah tu lah. Memang betul-betul Syekh duk ajak saya banyak kali dah mai duk ambil buah mengkudu, pucuk mengkudu atas ni noh. Tak tahu apa beza tapi dia memang dia nak tunjuk juga noh. Pokok mengkudu nampak tu. Tapi nampak ada beza sikit, daun dia ni agak kerinting noh. Pokok dia pun jadi rendah-rendah macam tu noh. Nampak buah belunggut-lunggut. Subhanallah. Jom kita tengok apa yang cuba disampaikan oleh Syekh noh. Buah tu. Geram tu. Teh ke buat teh, sebut teh kering. Ni kita bagi yang rebus yang baru. Syekh pesan dia rebus petua dia 7 biji buah dia yang muda ni, kerak 4 ke kerak 2 kan. Buah muda ni lagu ni. Kerak buah dia, lepas tu 7 biji, lepas tu daun 7 helai noh. Bubuh ayak 3 gelas. Jadi 7 daun, 7 buah, lepas tu 3 ayak noh. Rebus, bila mendidih tutup api terus. Jadi dia tak pekat sangat. Minumlah ayak 3 gelas tu nah. InsyaAllah. Memang insyaAllah banyak khasiat dia. Untuk jantung bagus, untuk lemak dalam darah bagus noh. InsyaAllah. Dia kata darah dia tinggi baru ni, dia amai minum ni, tekanan darah dia turun noh. Alhamdulillah bagus dia kata. InsyaAllah boleh pakai amai lah noh. Memang saya pun ada buat research juga berkenaan buah mengkudu ni lah. Khasiat mengkudu ni memang cukup banyak lah. Kita boleh tengok lah kat sini. Ada macam-macam khasiat lah. InsyaAllah semoga bermanfaat buat kita semua. Nampak tak? Tapi mengkudu atas ni memang nampak beza dia tak serupa macam mengkudu bawah tu. Daun tu lembut sikit. Mungkin nak ni mengkudu gunung kot. Nampak tak? Pokok dia kanik-kanik. Buah lebat ke main. Subhanallah. Nampak tak tu? Ni dia ni. Okey. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.